Kalau anda adalah seorang business owner yang sedang start dalam satu fasa, anda rasa anda gagal, bukan sebab anda tak hebat tau. Sebab sebelum anda buat bisnes sendiri, mungkin anda dah terlibat dalam marketing, sale, dan anda buat marketing dengan sangat bagus. Sampailah anda yakin, and then anda buat bisnes sendiri. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, anda fokus untuk capai sales goal. Anda dan tim fokus, apakah gerak kerja marketing, branding, kita kena buat content, kita kena buat pada bulan ni untuk kita capai goal tersebut. And then bulan depan buat benda yang sama, bulan depan buat benda yang sama. Itu antara punca kenapa anda tak boleh keluar daripada fasa yang ada sekarang ni kepada next level. Ya, betul, bila anda fokus macam tu, anda akan boleh grow. Tapi dia akan sampai satu masa dah sampai limit dia, kerana anda melaksanakan tugas CEO ataupun founder untuk bawa kepada level tersebut. Tetapi sebenarnya tugas CEO untuk bawa the whole business to the next level. So anda perlukan skill dan mindset yang berbeza. Kalau anda nak faham antara 3 kerja utama founder ataupun CEO pada hemat saya, itu yang pertama adalah kena ada masa duduk tenang, bertapa untuk memikirkan strategi apakah yang boleh grow anda punya business. Strategi dalam setiap department apa yang nak kena buat, kena cari apakah yang proven. Ada terlalu banyak cara dalam setiap department anda, marketing ke, sales ke, operation ke, customer service ke, production ke, ada pelbagai cara, betul tak? Anda fokus untuk figure out apakah the proven marketing strategi. Contohnya, anda start sebab anda tak buat yang kedua, iaitu anda kena start sistemkan dia. Anda buat kerja tersebut bukan sebab anda memang kena buat kerja tersebut sampai bila-bila. Anda buat kerja tersebut supaya anda boleh delegate kepada tim anda. Okey, faham tak? Anda buat marketing supaya anda boleh delegate, anda buat sales supaya anda boleh delegate, anda buat production, operation, customer service ke, supaya anda boleh delegate. Nak delegate tu kena proven, and then kita kena sistemkan. Itulah tugas founder business, cari strategi yang proven and then sistemkan. Dan tahu tak kenapa anda tak boleh nak buat dua benda ni? Disebabkan anda sentiasa sibuk dengan kerja tadi dan juga kerja low priority level, low priority task, and then setiap masa tim nak kena sentiasa tanya anda, bos, apa nak kena buat next? Bos, macam ni, macam mana? Anda pun rasa produktif sebab sibuk, tapi sebenarnya anda still dekat level yang sama. So, apakah kerja utama yang ketiga? Saya dah buat satu training untuk explain 3 ni dengan lebih detail. Anda pergi kat profil saya, tekan butang ini dan cari gambar ini untuk explanation yang lebih detail, dan please jangan lupa follow saya jika belum.